Okey, hari ini 12 hari bulan 11 2025. Kita akan memulakan trip kita ke Satun dan terus ke Koh Lipe bersama BYD Seal yang baru. Kita akan test drive daripada Santan, Wang Kelian, Satun. Jom! Wang Kelian Perlis. Okey, jom. Lari, kita lari, badan sehat, otak cergas. Kita dah sampai puncak viewpoint Wang Kelian, tapi sayang sekali tak ada orang kapek, jerbu saja ada. Kabus. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke border Thailand. Ni geng-geng kita awal beli. So welcome to Wang Kelian. Let's go. Sekarang kita baru lepas immigration Thailand dan betul-betul di sempadan ni. Lepas pada pintunya macam-macam kedai ada. Kita nak top up, nak beli SIM card, nak makan nasi komok, semua ada sini. Memang terbaik lah. So ni tempat kita nak tukar duit Malaysia ke duit Thai baht. Inilah kedai tempat tukar duit dia. Boleh tukar jadi telur pun boleh. Okay, sekarang kita dah sampai di tepi pantai Pak Bara. Kita berhenti di Pak Bara viewpoint, nak tengok macam mana dia punya ikonik dia. Okay, sekarang kita akan makan tengah hari sebelum kita naik boat ke Koh Lipe. So ni kedai yang disarankan di JTผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำให้ใจผมไว้ไม่รู้อะไรเป็นเพราะอะไรทำไมเป็นงั้นก็ขอแบบนี้ Atuk ikut nombor, jadi kita tak berebut. Dia dah bagi nombor. Okey, tak berebut nombor 8, nombor 9, nombor 10 ikut tertib. Kita beratur naik bot. เธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักทีเพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ Let's go to Koh Lipe. หยุดความน่ารักทีก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะสวยก็ใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวัน On the way nak pergi Koh Lipe, kita akan berhenti satu tempat dipanggil Taruto National Park. Bayar 200 baht. ให้วันไหวนักเธอ Pandai sungguh Thailand ni ambil kesempatan. Kita bayar 200 baht sebab kita nak main tempat macam biasa-biasa je. พองี้เลยมีแต่คนมาชอบทำ National Park Taruto ni dia ada pameran macam ni, tulang shark whale yang kita berenang di Lombok itu, ni lah dia punya tulang ni. Daripada tu ada tulang ikan lumba-lumba, lagi bangkai penyu. Boleh lah tengok-tengok. Lepas kena scam 20 minit, kita naik boat terus ke Koh Lipe. Jom. โรนี่เป็นเนเจ้าสาวสวยในชุดกิโมโนด้วยเกียรติของสมุไรฉันไม่เคยคิดโกหกที่คิดว่าฉันโป๊ะปดเพื่อได้บอกว่าเธอนั้นงามกว่าใครในปัตตภีนี้ต้องขออภัยที่พยายามจะตีบซีมัน now you in my city just hop in my Mercedes Dia tolak beg, kita tolong tolak dia no. Ya okey. Say no to say yes เห็นหน้าเธอในหุ่นเพลงคิมิโนโตะฝากไว้บอกพ่อแม่เธอว่าลิกาโตพูดจริงๆฉันไม่ได้ติดตลกนะSekarang pukul lebih kurang dekat pukul 3. Kita pergi snorkeling. Yang ni memang trip VIP lah, geng kita lah, tak campur dengan orang lain. คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไป Ni trip snorkeling paling best sebab kita naik boat yang klasik. คิมิโนโตะสวยก็ใครที่เจอมาก่อนทำใจมันหวันมันไหวพองี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนะ
Oh, benar. Super. Arus terlalu keluar. Tak nampak apa. Nampak dua ekor ikan je. Lepas tu Pot nombor 2. Tadi yang first memang ser. Kita tengoklah pot kedua ni. Jadi tak jadi. Berhenti di Pulau Batu Hitam. Memang betul-betul hitam batu dia. Lawa. Dan cantik, berkilat. Siapa yang nak letak dalam dia punya aquarium tu, lupakan je lah hang punya niat tu. Memang ada tulis di situ, siapa bawa pulang dia akan ditimpa malang. Okey, kita berada spot snorkeling yang kita di pantai ni. Okey, cantik. Kita nampak Nemo, nampak landak laut, ada ketam. Dia punya coral dia macam pulat cendawan. Sekarang kita di last kita punya checkpoint untuk snorkeling, iaitu di Pulau Padang. Sekarang pukul 6 pagi, lepas subuh di Koh Lipe ni, kita beramai-ramai akan buat morning walk di tepi pantai. Hari ni kami jalan-jalan, kami survey banyak tempat yang cantik-cantik. Of course lagi cantik lah daripada tempat kami duduk. Dah sejam, Alhamdulillah kita dah berjaya 2 kilo. Okay, dekat Walking Street Koh Lipe ni ada banyak kedai Muslim. Yang ni salah satu kedai yang menyediakan breakfast sampai malam dia ada jual. Breakfast pukul 6 pagi dia ada buka. Macam-macam ada. Okey, kita dekat kedai Muslim halal di Walking Street ni, Koh Lipe. Sebenarnya kita dah ada package breakfast di hotel Bella Vista tu, tapi kita tengok macam menarik sungguh lah makanan di sini. Dia ada roti canai, dia ada pancake. Jadi kita try lah sikit buat rasa-rasa. Tak sah kalau mai di Thailand ni kita tak order pancake. Oh, memang terbaik lah. Ini kita order hari ni pancake pisang coklat. Kita try makan tengok, baru masuk panas-panas lagi ni. Roti canai dia tak sama macam roti canai Malaysia. Kat dia macam ni bulat. Saya rasa dia lagi padu sebab mungkin dia butter ke atau apa ke. Sahaja aku makan untuk roti kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku makan untuk roti kerana Allah Ta'ala. Iyo, apa buat? Sekarang pukul 8.45, masih dah time. Kita dah check out dan kita nak pergi ke boat lah. Kita naik boat balik ke Satun. Tongkang besi ni bawa lori apa, lori binaan pun dia bawa agak ni. Tapi kalau balik naik ni 3 hari lah baru sampai darat. Sekarang kita nak naik boat kembali ke Pak Bara.
It's good. Orang kata vacation, one day trip. Puas hati. Sekarang pukul 9.12, boat 9.30. Tak sabar dah nak balik tengok anak bini. Hehehe. Terus sampai untuk kita naik boat selama 1 jam setengah. Bye-bye Koh Lipe. Kita jumpa lagi. See you again. Setelah 1 jam berada dalam speedboat yang begitu laju sekali, dari Koh Lipe kita nak sampai dah ke Jetty Pak Bara. Alhamdulillah, selamat sampai ke Jetty di Pak Bara. Okay, kita baru sampai dekat port Pak Bara semula. So berakhirlah trip 2 hari 1 malam ke Koh Lipe. Kita kembali ke dunia nyata. Okey, kat sini ada banyak gerai ya, jual makanan. So kita beli lah. Semua ni 400 baht. Oi, dah belah sana nak main keluar ni. Macam-macam kena tahan. Beli lagi. Beli lagi. So kereta kita dah sampai. Jomlah kita bergerak semula ke Wang Kelian dan kembali ke Malaysia. Kita sekarang daripada on the way ya, daripada Jetty Pak Bara nak menuju ke Wang Kelian. On the way kita nak singgah ke PTT. Iaitu dia punya apa? R&R lah. Kita nak pergi minum kopi dekat Cafe Amazon. Tengok ni, sahabat kita baru beli, baru angkat seminggu. Sorry masuk Thailand. Sekarang masalah tak kerti nak charge macam mana. Jenuh dia fikir. Download app. Yang ni kat ni. Station Plus. Lepas download app, nak kena register. Nak register nak nombor phone sini. Lepas dah dapat nombor sini, dia bagi OTP. Lepas tu dia nak pasport. So, good luck lah doktor. Tengah uruskan dia punya apps tu. Sekarang kita berada di Amazon Coffee. Kita ada cappuccino, white choc, macchiato, espresso. Siapa yang datang Salutan Thailand tahu Amazon Coffee ni famous di kalangan orang Malaysia dan pelancong-pelancong. Break, Pak Lang semua. Pak Lang suruh, kena scan. Scan. Okay. Sikit lah. Sikit lah. Oh, saya rasa. Wow. Okay, di 7-Eleven. Yang best dekat sini ada banyak burger. Kita beri 1 bakul untuk bekalan di rumah. Ini review jujur lah, memang sedap. Pick up power. Charge dekat sini rate dia murah. Lebih kurang RM1 saja 1 kilowatt. Dan tadi kita charge sangat laju. EV punya kemudahan dekat Thailand rasanya lagi bagus lah daripada Malaysia. Sangat banyak dia punya port dia. Okey, sekarang 12.30 jam. 12.30. Kita singgah solat Zuhur dan Asar di masjid, insyaAllah. Inilah sempadan. Ni Thailand, tanah Malaysia. Let's go. Kita pergi cop pasport, kita masuk. Okay, kita dah tinggalkan border Thailand. Sekarang kita masuk ke Malaysia. Wang Kelian. Bismillah. Karena ada pas immigration Malaysia juga. Alhamdulillah, so kita dah ada dekat border Malaysia, Thailand sana, sini Malaysia. So ni dah habislah end of our trip. Kita jumpa lagi dalam trip seterusnya.